Assalamualaikum kawan-kawan. Kali ini, Wadah nak kongsikan satu tempat yang menarik. Korang nak tahu tak? Jom ikut Wadah. Kat sinilah tempatnya. Iaitu Museum Tsunami Aceh Indonesia. Dekat pemandangan luar ni, cantik sangat. Jom kita tengok apa yang ada dalam museum tu. Perlahan-lahan tau korang. Kita nak masuk laluan yang sempit dan gelap. Untuk pengetahuan korang, laluan ni merupakan laluan antara dua dinding air yang tinggi, menggambarkan suasana bahayanya tsunami. Korang ada dengar tak? Kalau korang nak tahu, laluan ni juga dapat mendengar suara panggilan tengah berdoa. Seramnya. Cepat, kita ke bilik depan sana. Nasib baik kita lepas dari tempat tu. Di tingkat seterusnya, korang akan nampak banyak skrin monitor yang menunjukkan keadaan rakyat Aceh selepas tsunami. Tengok tu, ada macam-macam dalam monitor tu. Gambar, video, dokumentari dan lain-lain. Sedihnya, Wadah ingat tsunami biasa-biasa saja. Tapi tak sangka tsunami seteruk ni. Wadah rasa simpati dekat rakyat Aceh. Selepas korang lepas terowong tu, di sini pula ada senarai nama mangsa-mangsa yang terbabit dalam tsunami. Banyaknya. Tengok dekat atas siling tu. Ada kalimat Arab yang tertulis Allah. Pada pendapat Wadah, tsunami ni boleh berlaku kerana faktor alam semula jadi. Di sini juga terdapat simulasi elektronik gempa bumi. Menarik kan? Kalau korang nak Wadah kembara ke mana pula, jangan lupa like, komen dengan follow. Jom, kembara bersama Wadah.